Satu barang pendapatan dia. Jadi bagi untuk apa? Baik, soalan berikan adakah orang yang bisa berada dalam contoh seorang peniaga yang pendapatannya tidak tetap, tetapi harga barang terlihat terus meningkat naik. Adakah ia memberi kesan? Ia sudah pasti memberi kesan. Ia berapa sahaja walaupun pendapatan yang tinggi, walaupun pendapatan yang rendah, sudah pasti ia memberi kesan. Dia belajar RM1,000 untuk kelas sehari kepada inflasi naik, harga barang pun akan meningkat naik. Daripada belajar dari RM1,000 untuk makan sehari, saudara rumah juga dah meningkat naik RM1,500. Sudah pasti dia memberi kesan. Jadi bagaimana soalannya bukan pada tak apa, tetapi bagaimana kita nak menguruskan. Dan kita kena balik kepada basic. Bagaimana pembelajaran kita? Kita baca untuk kita spend kepada berapa persen untuk kita buat saving atau kita berniagakan duit.